Nak tanya Amar, bagilah sikit cara macam mana orang makan bagi tebal sebab memang dah tebal lah, nanya tebal lagi daripada Amar ni nanya. Tapi nak tebal lagi macam mana? Tebal lagi. Nak tebal lagi. Okey. Dari segi latihan, make sure korang beban yang korang angkat tu kan sesuai lah. Okey. Macam Amar jenis yang kurus, Amar kena main berat. Kurus macam ni? Betul. Celah mana kurus? Sebab kalau korang main berat, apa yang berlaku pada kita bagi signal tau, anabolic. Okay. Selalu time cutting time masuk pertandingan kan, ramai orang main ringan-ringan kan. So muscle kita ni dia tak bagi signal kat badan untuk hold muscle size tu. So time cutting sebenarnya main berat juga. Faham. Time off season lagi kena main berat untuk besar. Jadi point dia adalah nak tebal kena ada bebanan yang banyak, kena ada bebanan yang berat. Betul. Nak tebal kena berat. Paling penting sekali make sure nutrition korang cukup. Makanan korang ayam, ikan, nasi cukup. Banyak. Betul lah korang semua tebal-tebal belaka. Korang ni beban hidup, tahu tak? Korang nak lagi tips daripada Predator X, jangan lupa untuk follow. Macam-macam lagi cerita kita boleh kongsikan nanti lepas ni. Kau nampak baju yang aku tengah pakai sekarang ni? Ini adalah baju oversize design pattern NFL punya. Collar V NFL. Kain yang cukup selesa untuk kau nak bawa keluar, nak bawa bersukan, nak bawa berjalan, nak bawa pergi workout dekat gym. Semua je boleh. Tak ada masalah. Aku sendiri pakai size XL. Untuk aku yang 88 kilo, 160 cm. Korang pun kalau berminat dengan baju VNFL dekat sini, korang tengok dia punya kelabuhan, kau tengok dia punya kain, kau tengok dia punya jahitan. Dan kalau kau berminat, kau boleh tekan link sekarang. Amar, boleh tak kalau orang nak cutting dia main high rep? High rep ni maksudnya dia main ringan high rep. Adakah recommended buat macam tu? Okey. Kalau korang tahu kan, hypertrophy, kita nak build muscle ni, kita kena tahu game dia. Kalau orang nak main untuk kuat, strength, main strength. Okay, 90% hingga 100% 1RM. Okay. So kalau kita nak hypertrophy ni 70 hingga 80%. Make sure dalam berat tu lah. So make sure korang kalau cutting jangan main ringan sangat. Okay, sebab dia jadi je ringan jadi high rep jadi berat pun jadi. Okay. Tapi the best is dalam range hypertrophy tu. Faham? Hypertrophy ni dia ada 3 geng. Untuk pendapat korang kalau korang nak besar, kau kena main 3 ni, iaitu mechanical tension, iaitu main berat. Okay, 6 hingga 8 reps. Game compound selalu first game je main compound. Itu ialah mechanical tension, main berat. So dia bagi signal anabolic besar, tebal. So kedua ialah metabolic stress. Korang main pump. Okay. Pump ni dia kita nak kena penat. Rest dia kurang sikit 30 seconds kan. Rehat dia. Dia kasi darah tu, dia pump blood sampai kita rasa letih. Lactic acid tu yang dia effect pada hypertrophy. Masa kita grow. Yang ketiga ialah muscle damage. Muscle damage ni kita main slow squeeze. Main muscle connection. So mindset korang all the way kat dalam muscles. Okay, mindset korang. So dalam nak dapatkan muscle damage ni juga korang kena tukar-tukar variety exercise. Itu dalam muscle damage tadi. Muscle damage ni dia fokus kepada muscles, lepas tu dia tukar-tukar, dia shock the muscles. Tukar exercise. At the same time slow squeeze, kasi dia berkitai. So kena ada 3 korang ada berat, iaitu mechanical tension, metabolic stress, iaitu high rep, pump blood dalam muscle, dan ketiga muscle damage, squeeze, kasi dia berkitai. Kalau kita biar Amar bercakap ni sampai besok video ni, memang banyak gila input dia boleh kongsikan dengan kita. Tapi kalau korang nakkan lagi input-input macam ni yang function berguna macam ni, tolonglah follow, minta Amar datang lagi kat sini supaya kita boleh kongsikan macam-macam lagi. Follow guys. Record satu flat sikit. Flat. Seluar yang aku tengah pakai sekarang ni adalah seluar jean yang bukannya pakai butang, tapi menggunakan tali sahaja. Jadi senang kai semua. Yang ini adalah seluar yang agak baggy. Jadi selesa kalau aku nak bawa berjalan. Selesa kalau aku nak bawa bersukan. Dan selesa kalau aku nak bawa pergi latihan. Dekat gym sekarang ni, aku pakai seluar ni sahaja. Squat pun boleh. Deadlift pun boleh. Tak ada masalah langsung. Korang kalau nak cari seluar yang stylish, versatile macam seluar yang aku pakai sekarang ini, korang boleh tekan link sekarang. Gila kan macam ada cacing kerawit. Ini highway pergi LPT. Ni.
Abang tanya sikit. Orang sekarang dia training bukanlah kata tak bagus ikut sains. Okey, memang semua benda ni ikut sains, betul? Betul. Okey, tapi kita boleh nampak macam beza dengan yang dulu punya training. Betul. Dia macam lebih hardcore lagi ya, lebih kasar, lebih keras. Betul. Amar ni lebih cenderung kepada training yang macam mana? Okay, first kali kan Amar start main gym ni bukannya daripada gym yang ada aircon macam ni So Amar dulu start daripada gym yang memang karat lah. Memang besi karat lah, besi berburu kan. So otai-otai kat sana memang dah sadar lah. Okay. Diorang semua main berat-berat. So foundation lah Amar ikut diorang. Kalau korang rasa main gym ni kan, Abang Sado ni sombong tak? Abang Sado ni yang tunjuk ajaran saya sebenarnya, yang kurus ni asal dia. So janji korang humble kan, minta nak belajar tu kena ada cara dia. Kena hormat cikgu tu kan. Kena beradab lah kan untuk timba ilmu tau. Okay. So bila Amar follow dorang ajar disiplin. Orang lama ni dia tak macam sekarang guys. Dia punya hati dia kuat. Okay, so dorang memang disiplin. Main pun berat. Diet memang strict diet. Hardcore, old school. Tu foundation lah. So dorang banyak main compound. So bila korang tahu compound ni dia game yang dapatkan strength. Okay, dia kuatkan strength korang. Lepas tu dia melibatkan banyak muscle group. Okay. So bila Amar dah belajar tu, dah ada basic, disiplin, step by step, dah tahu makan macam mana. Dia orang disiplin. So baru Amar belajar science bro lah. Detail-detail muscle tu. Kenapa orang lama dia training macam ni? So Amar cari dia punya jawapan dia. Orang lama style dia jangan banyak tanya. Buat je. Okey. Macam tu. Maksudnya orang lama punya cara bukanlah salah. Kalau salah takkan jadi, betul? Betul. Takkanlah menjadi di badan orang. Jadi make sure yang paling penting adalah disiplin. Betul, make sure disiplin. Dan jangan malu, jangan segan dengan abang-abang Sado dekat gym. Betul. Diorang sebenarnya boleh je berkongsi. Betul? Betul. Tak ada masalah pun. Diorang tak makan pun korang. Jangan risau. Yang kita yang nak timba ilmu tu always be humble. Be humble. Dah champion pun humble guys. Guys, nakkan lagi tips daripada Predator X, Amar, komen dekat dalam ruangan komen. Korang dia masuk lagi jumpa dengan kita. Kita akan kongsikan banyak lagi dengan korang. Follow guys. Korang suka dengan video-video yang aku buat? Kalau korang nak tunjukkan sokongan, tunjukkan support, aku minta tolong sangat-sangat. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang follow, tinggalkan komen kalau korang ada sebarang persoalan. Tinggalkan komen juga kalau engkau ada orang yang nak aku interview, nak aku bersembang, nak dapatkan tips lagi. InsyaAllah aku akan cuba. Minta tolong sangat guys, korang dah tengok video ini, tekan butang follow.